Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dah lama kan aku tak buat video. Inilah muka-muka malas buat video. Padahal ada je benda nak buat video tapi malas buat. Okay, so today ni aku ada banyak benda nak buat dalam vlog kali ni. Tengok apa. So hari ni aku akan pergi Penang dengan member-member aku. Kita orang 4 orang pergi Penang. Aku, dia, Akilah, Alia. So kita akan pergi Penang. First kali kita akan pergi breakfast. Second kita akan pergi Cruise Bay untuk main escape queue. So lepas tu apa jadi aku tak tahulah, tengok je lah sampai habis. Sebab kami duduk Penang lama jugalah. Nak buat macam mana kan? Terkandas di Penang untuk seketika. Tapi harap-harap hari ni best lah. Sebab aku dah lama dah tunggu benda ni. Hafira, aduh sakit lah. Ni pun aku kena campur. Kamera tak tinggi. Okay lah, apa-apa. Tengoklah lagi. Bye. Sambung lagi. Bye. Bye. Cari makan guys. Cari makan. Weh tobat weh, pening pala. Mai dah. Apa? Roti canai. Roti canai. Dah 2 roti canai, 2 bihunsu. Random punya duit. Weh. Jom beli air tu. Beli air. Tak sampai mall lagi. Kami dekat IPG Pulau Pinang. Sebab ayah member aku kerja dekat IPG. Okey. So pukul 11.30 baru pergi mall. Kami ditinggalkan. Oh, patut aku nak kena cover muka hamba banyak macam tu. Cover lah. Cover lah. Ingat mudah ke? Mau ambil masa 3 hari aku edit video tu. Dah lah penat edit video. Mamai cover lah. Dia dengan Alia pergi tandas.
Kami dekat bilik pensyarah. First time dia masuk. Pejabat ayah aku pun aku tak pernah masuk. Kesiannya aku. Kau? Pejabat orang baik ni masuk. Okay. Maafkan pejabat. Jangan bapak aku selalu masuk. Saya lupa main game. Apa? Kat komputer dia. Power tu. Woi mak. Weh, serius dia nampak macam cikgu matematik. Hai cikgu. Ajaklah saya ni. Tak, aku pakai spek ni. Ajaklah saya Ahmad. Nampak macam cikgu matematik boleh pakai. Tak pun cikgu disiplin. Belajar Ahmad cikgu. Tak nak belajar. Tak nak ajar Ahmad. Aku pun tak kerti. Buka buku pun belum. Okay, nanti dia tolong cover kat I. Buat payah lah. Oh, putih sangat ni. Mana? Tak nampak tu doang. Writing. Too much writing weh. Aku Tu. mungkin aku terlampau putih. Cewa. Cahaya no. Ni cikgu matematik. Buka lah cikgu matematik. Setakat lah aku tengok. Okay, penglihatan kita sama. Hantar tak hari tu. Kan aku share gambar kat status. Yang aku tak pakai spek. Lepas tu ada orang kata, muka nampak garang kau tak pakai spek. Garang. Macam apa? Garang ke? Tak tahu? Apa dia? Tetanus. Tak tahu. Jauh. Jauh. Rasa jauh. Jauh. Kenapa tak buat tandas setiap satu dekat dalam bilik? Ha, ni melampau. Tak, semalam member aku tanya, kalau hang ada anak kan, hang nak hantar anak hang sekolah mana? Aku pun dengan yakin aku kata sekolah international. Ya tu. Dia ada kata dia ada member yang sekolah international yuran setahun 100,000. Oh gila. Apa? Oh. Ini buat apa ni? Oh. Oh, bilik ni tak kedap suara. Agak-agak lah. Agak-agak lah. Tak, ayah aku sembang. Tak payah perlu face to face. Dia cakap je. Faham? Okay, room 38. Nak booking ke? Hari tu aku tengok dah ada orang booking pun macam dah penuh dah. Ya ke? Tu tengok dia punya. Kena booking kau. Oh, tu tak boleh. Daripada hari ni hari Selasa. Tak, sebab semalam hari Isnin pun penuh juga. Boleh tahan penuh juga. Ya. Tak habis lagi ke cuti? Kau dah habis ke? Student. Yelah student. Sekarang tu dah masuk balik kan? Kau dah masuk balik dah? Abang aku pun dah masuk balik dah. Tak. Student kita ni as student. Studi sekolah rendah. Sekolah Sekolah mendengar. Sekolah rendah pergi Penang bai. Dah kalau rumah di sebelah Queensby. Dah dari Perak ke Penang. Memang budak Perak je yang pergi. Yelah, ish dia ni kan. Situ jalan-jalan. Jalan-jalan. Tak nak tengok wayang ku. Cerita apa? Tak nak tengok cerita apa ada. Nak tengok jali pulang baik. Jenali hari Khamis. Jenali hari Khamis. Khamis ni. Patut kita keluar Khamis. Ni. Aku baik kampung. Hai. Nak buat macam mana? Apa crispy Yang mahal juga. JSC mahal lah. Berapa? JSC ke PGB. Berapa? Berpengalaman pergi dengan Akilazi. Yalah berapa? Tengoklah cerita tu. Ikut cerita bodoh. Ha. Aku pernah sekali pergi RM28. Tapi yang tu yang apa? Yang hari tu 22 kita. Yang 20 lebih lah. Tapi tak sampai 30 lebih pun. Wow. Mahalnya. tak Okay, sebab dia hari ni yang ada sound dia. OMG Queen of Majok Queen of Krisha. Oh my god. Dah lah ni bahan nak rakam. Saja. Ni mana ke stories? Dah tadi cerita first. Kau sayang tu. Ada apa lagi boleh main dekat Crispy? Ada banyak hari tu aku rasa. Ada apa? Q tu ada.
Banyak kat atas. Vision queue tu bukan escape room ke? Yelah. Tak, escape room tu kena booking ke? Try tengok. Aku tak rasa kena booking. Tapi kalau Aku rasa boleh je walk in. tapi Tak ambil lagi. Apa? Ni record. Dah sampai. Nah, dah sampai. Mission queue, escape room. Apa ni? bila je lagi yang available untuk hari ni? Dah habis ke? Dah habis dah booking dah. Tadi dia pergi mana? Settle orang kot. Window shopping. Kita nak pergi mana sekarang ni? Tak, nak pergi tandas ni. Aku nak pergi tandas dah tadi lagi. Apa? Kami dapat pukul 4 punya. Kami booking, kami dapat pukul 4 punya. Pukul 4. Lambatnya. Lepas tu dah dapat yang paling seram sekali. Room nombor 3. Takut. Nampak macam mak-mak tu. Kesian lah.